Okey, terus terang saja Fnan, saya nak bincang tentang anak saya, Sofian. Oh, pasal Sofian. Saya tahu, Sofian sekarang ni tengah ulang SEM. Tapi, saya tak boleh nak tolong dia apa-apa lagi sekarang ni, Datuk. Saya tahu, sebab tu saya perlukan pertolongan awak. Awak bantu dia sekadar cukup lulus je, tak perlu makan tinggi pun. Biar dia boleh combo. Ish, saya tak boleh buat begini, Datuk. Semua sistem sangat ketat sekarang ni. Dan semua maklumat akan direkodkan. Afnan, kadang-kadang dalam hidup ni, kita kena faham permainan dia. Kalau awak bantu saya sekarang, saya tak lupa jasa awak. Banyak peluang boleh dibuka lepas ni. Naik gaji, naik pangkat, semua tu bukan masalah bagi saya. Tapi, Datuk, benda ni dianggap salah. Kalau orang atasan tahu macam mana? Tak ada siapa kan tahu kalau kita pandai main peranan. Saya cuma minta jasa baik awak untuk tolong saya sebagai tanda hormat antara kita. Cik Afnan, saya telah mendengar perbualan hari itu. Jadi, saya telah laporkan perkara ini kepada pihak pengurusan universiti. Kami telah siasat dan kes ini akan dibawa kepada Lembaga Tata Tertib Pensyarah. Buat sementara waktu ni, awak akan digantung tugas. Tapi Encik Afifah, saya tahu saya silap. Tapi saya dah cuba tolak tawaran Datuk tu. Saya faham tekanan awak, Afnan. Tapi, sebagai seorang pensyarah, tindakan awak untuk tidak menolak dan melaporkan percubaan rasuah adalah satu pelanggaran yang serius. Ini bukan tentang isu duit saja. Ini isu prinsip, Afnan. Maaf mengganggu Cik Afifah, maklumat terbaru daripada pihak pengurusan, Dato' Ashmir telah terlibat dalam beberapa cubaan mempengaruhi keputusan akademik sebelum ni. Jadi beliau telah digantung jawatan serta-merta dan diserahkan kepada SPRM untuk siasatan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnan Nasib bin Hairul Anwar dari kos Antropologi dan Dakwah dari untuk SEM 2 ni. Baiklah Ustazah, selepas Ustazah melihat video tadi, apa pandangan Ustazah berkaitan dengan video ni? Okey, jadi video ni durasi berapa minit? 2 minit macam tu kan? Betul Ustazah? Dan 2 minit tu, durasi video ni dia menceritakan tentang integriti seorang pensyarah dalam melaksanakan tugas dia lah. Macam nampaklah pada dia punya main konsep dalam video ni lebih kepada nak cerita tentang integriti dan juga berkaitan dengan ambil rasuah. Betul Ustazah? Mana rasuah ni adalah salah satu integriti yang perlu kita tekankan mana-mana dari segi agensi ke, organisasi ke, pentadbiran ke. Rasuah ni dia main peranan yang penting. Sebab kalau berlakunya ketirisan, dia bermula dengan yang ni lah, dia bagi rasuah dulu. Lepas tu bila berlakunya ketirisan dalam sesuatu pentadbiran ke, organisasi ke, dia akan melumpuhkan dari segi ketamaduran seseorang manusia tu lah. Belajar dia, dari segi kewangannya, dari segi pentadbiran negara pun, contohnya pada menteri kita pun banyak menekankan tentang kalau boleh jangan adanya rasuah dalam pentadbiran tersebut. Inilah yang diperjuangkan oleh mana-mana kita punya kerajaan untuk nak elak daripada mengambil rasuah tersebut. Begitulah. Walaupun pada mulanya dia cuba tolak, tapi dekat akhir dia ambil juga kan. Dekat akhir dia ambil juga, mungkin ada kelangsungan hidup ke apa-apa. Itu ialah sifat manusia yang asal. Dengan kebendaan dia akan, dan juga dengan adanya hidup yang perlu kelangsungan hidup yang diperlukan, dia asalnya dia akan suka benda tu. Itu manusia, dia sifat asal dia suka benda yang memberi kesenangan. Tapi di akhirnya dia lupa tentang amanah dan juga tanggungjawab dia sebagai seorang pensyarah lah, terutamanya dalam video ni. Tak kisahlah pensyarah ke, sebagai seorang peguam ke, polis ke ataupun tentera, dia kena ambil tahu tentang integriti tersebut. Itulah pandangan saya. Baik, terima kasih Ustazah atas pandangan yang diberikan. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua.